Dari kat Kuantan SKT kita ada teh claypot. Oh ni brisket ni kari sup. Ni claypot dia. Dia masak teh dekat sini tadi. Lepas order ini teh claypot satu yang biasa. Yang kedua teh claypot rose satu. Lepas tu beef brisket soup, beef brisket soup dengan kari sup fishball. Lepas tu ada poloban durian musangking. Poloban musangking. Dia punya poloban dia tu dia memang letak durian betul. Bukan krim. Krim ni. Oh, bagel besar gila gelas. Oh, musangking. Jom sikit. Ini poloban musangking nampak. Ini memang durian seketul durian ni. Ini poloban dia. Ini adalah kari fishball dia. Yang ni beef brisket. Beef brisket tu. Ni. Yang ni aku nak try fishball kari. Dia tutup pukul 10, tutup pukul 10. 10 pagi, 10 malam. So ni dia punya fishball. Kari fishball dia. Bismillah. Kalau nak pedas dia letak chili oil. Fishball dia konsep dia street food Hong Kong. Okey, ini tunjuk kau macam mana dalam poloban ni. Nampak ni. Penuh. Macam ni poloban durian ni. Ini best seller. Jangan sebut. Ni dia punya best seller milk tea. Ini dia punya rose milk tea. Dia ada wangi sikit. Ada rasa wangi. Dia ada dua je. Satu Penang, satu lagi Kuantan. KL ada. Yang ni beef brisket. Kita ada mie. Lepas tu dia ada daging kan. Saya panas saya panas. Oh, ini apa? Halal. Tu kedai dia.